Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Arifin. Saya Puan Syahira binti Abdullah. Saya berasal daripada Macang. Hari ini kita akan melakukan house tour untuk rumah kami. Okey. Okey, rumah kami split level dan kami memilih kombinasi 3 warna iaitu ivory white dengan warna tar dan juga warna dragon red, warna merah. So kami dah lama rancang untuk buat warna merah ni lah. Semangat Abah Bomba. Okey, untuk pembinaan rumah kami ni, bahagian pos kami buat untuk parking kereta dan aktiviti keluarga lah. Keluasan dia 660 kaki persegi. 660 kaki persegi. Dan bahagian depan ni kami buat ramp untuk kemudahan saudara ataupun mak kami yang lumpuh lah. Senang untuk penggunaan wheelchair naik ke rumah. Okey, untuk keluasan rumah kami sebenarnya 1904 kaki persegi. 4 bilik dan 3 bilik air. 4 bilik dan 3 bilik air. Sila rasa. Jom. Okay, ni bahagian ruang tamu, ni bahagian family area. Dari tempat anak-anak kami untuk tengok TV. Pasal opera ni dining, bersebelahan dengan kawasan dapur kami lah. Kami buat ruang keluarga dengan ruang tamu dekat dengan bahagian dapur, senang kami berkumpul beramai-ramai kan. Contohnya kalau hari raya, senang lah. Makan pun boleh terus makan kat sini pun boleh juga. Okay, ni bahagian dapur kami. Ini bahagian dapur kami. Dengan bantuan tim ID Zasma lah, dapat disaksikan kawasan dapur yang tersangat menarik lah bagi kami yang berpuas hati. Kena hendak kami lah. Dengan konsep warna hitam gold ni memang terbaik lah. Yelah lah. Kami buat bahagian laundry lah untuk letakkan washer dengan dryer dekat bahagian sini. So senang lah kalau isteri kerja nak basuh apa semua kan. Yang baju semua lah. Baik, di bahagian bawah ni pula ada satu bilik tetamu lah. Dalam bilik ni kami gunakan warna wish, biru hijau. Hijau wish. Menarik lah. Keluasan dalam 11x10 keluasan bilik. Dan pintu ni pula Zasma bagi pilihan lah. Memang sangat popular, berkualiti sangat. Ini bilik pertama lah. Dan sini juga sebelah ni ada tandas. Okey, bahagian atas. Naik atas pula. Ada 3 bilik. Jom. 3 bilik dengan 2 bilik air. Bahagian bilik air. Lepas tu sini bahagian bilik perempuan kami lah. Dan sebelah pula bilik nombor 3 ni untuk anak lelaki kami. Kami pilih warna biru. Untuk anak lelaki kami, kami pilih warna biru lah. Lansir pun kami pilih warna gelap-gelap sikit. Satu lagi kami gunakan SPC, lantai SPC untuk keselesaan anak kami nanti lah. Ni master bedroom bilik kami lah. Dalam bilik ni pula kami gunakan warna macchiato. Warna macchiato memang kami tertarik dengan warna ni lah. Warna sejuk kan. So nampak luas juga lah. Ada satu bilik air. Bahagian bilik air, corak pun pilihan Zasma bagi banyak pilihan kami lah untuk buat pemilihan mozaik tile ni. Dan untuk spek premium dengan Zasma ni, dia sampai ke sampai ke ceiling. Memang cantik sangat. Mari pula kami pun pilih juga dengan ID Zasma. Sangat berpuas hati, cantik, kita design terkini. Okey, last sekali ni kami ni ada balkon. Senanglah petang-petang kan, boleh menghirup udara yang segar. Okey, semoga rumah kami dapat menjadi inspirasi kepada orang ramai lah untuk membuat rumah idaman masing-masing. Dan Zasma adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik.